Bella Astilah memang didamba, namun itu Syed Saddiq yang punya. Tackle adik-adik FTV aja udahlah. Naib Chancellor pun memetik nama Bella Astilah dan juga Syed Saddiq. Itulah nak menunjukkan bahawa betapa berpengaruhnya fenomena bas ini dalam negara kita. Nampak sangat Bella dan juga Syed Saddiq ini adalah orang yang disenangi oleh semua orang, daripada tua hinggalah ke muda. Semua suka. Bila kita tengok balik, kenapa seseorang itu orang semua suka, disenangi? Yang pertama sekali adalah kerana sifat-sifat positif yang ada dalam diri mereka. Antaranya ialah sifat mesra. Cuba kita tengok YB Syed Saddiq, dengan siapa pun dia mesra. Begitu juga Bella Astilah. Yang keduanya kerana emosi yang stabil. Selalunya kita tengok orang yang baran, orang yang cepat sangat nak marah ni, tak ada siapa gemuk. Kalau teman-teman getik benar tengok orang yang cepat benar baran ni, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Dah banyak kali teman buat konten pasal benda ni. Memang dari sudut agama pun tak sepatutnya kita marah. Kadang benda-benda kecil pun kita marah. Orang yang baran, yang kuat marah ni, dia menunjukkan bahawa diri dia sangat kurang emotional intelligence, kecerdasan emosinya. Tak ada. Maksudnya dalam dirinya dah kurang satu kecerdasan. Tapi dia tak sedar. Sebaliknya, kalau kita tengokkan sifat-sifat yang dibawa oleh YB Syed Saddiq dan juga Bella Astilah ini, ialah sifat empati. Ada ketikanya dia tanya peminat-peminatnya, kamu stres tak? Kalau kamu stres, apa kamu buat? Katanya. Dia juga kerap menunjukkan sifat yang rasional dan mudah untuk didekati. Ini penting lah. Kalau orang yang baran ni, susah kita nak mendekatinya. Dan ramai orang takut nak mendekati orang yang baran ni. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit naik angin. Ketik no teman.